Boleh dah duit timbangan rambut bayi dibagikan kepada kanak-kanak? Boleh, tetapi sunat disedekahkan kepada fakir dan miskin. Masalah timbang rambut bayi, boleh anak baby baru cukup pada botok. Timbang-timbang 1 gram. 1 gram ni kita ukur dengan harga perak. Katakan perak 40 riyal segram. Sunat sedekah 40 riyal tu kepada orang fakir atau miskin. Sunat, bukan wajib. Tiba-tiba nyewi bukan kepada orang fakir miskin, nyewi ke budak-budak yang tidak fakir miskin. Hukumnya harus, tapi tak dapat pahala sedekah pada fakir miskin sebagaimana yang dituntut oleh agama, iaitu dengan timbangan berat rambut. Dah dapat pahala juga, tidak sesempurna sebagaimana yang disuruh. Nah, ada duit lebih lagi, 1 gram tu jangan ukur dengan harga perak, ukur dengan harga emas. Tanya kita emas berapa segram lah ni? 160. Sunat sedekah 160 riyal kepada fakir atau orang miskin.